welcome back to my YouTube channel. So hari ni video menarik sikit. Aku nak pergi melawat dan review motor cruiser atau bobber ataupun Harley style, tapi bukan Harley. Motor tu motor Benda Napoleon 250. Rupa dia macam Harley tapi modern, bukan macam Harley lah, macam bobber style punya motor, klasik motor, tapi dia modern sikit. Ada twist. So hari ni kita nak pergi tengok motor tu. Okay, kita ride sikit, kita review, kita vlog. Itu dia. Let's go. Gila styler brother ni. Baik motor dia. Amat tu. Rendah lah. Gila. Ni bobber style memang rendah. Plastik pun tak buka lagi, bhai. Plastik tak buka lagi, bhai. Baik, bhai. Mana satu Harley ni? Sama. Baik, bhai. Dia buka plastik lah. Aku dapat glove. Ni handbag free. Dia pernah lekat stiker lah. Helmet baru dapat dah lekat stiker. Aku ada glove, bhai. Free. Function lah. Okay. SNR sikit. SFR lah. Ada baru nak plastik. Wih, dia lancar weh. Sap. Apa lagi aku boleh buka? Ni kena hantar basuh ni. Kena hantar basuh, guys. Ni yang dia tu nama dia. Pokok punya belah sini. Baik. Lebih tu sayang ke? Sayang ke, guys? Biar. So, apa perasaan? Oi, sangat-sangat gembira ya. Gembira eh. Tak boleh diungkapkan. Dah lama sangat dah tunggu Itulah tu. Dari start PD tu. Lepas ni kita boleh ride. Kita ride jauh-jauh sikit. Baik kunci kat tepi macam Harley Oh ya, dia hidup tu. Hidup kan? Maknanya nak tukar seat ada wiring lah. Siap. Senangnya wiring tu. Okay guys, on tak on? Okay, on. Kita nak test ride. Apa minyak tak ada ni? Sana. Baik. Bang, bunyi dia tak power ke lah? Biasa tu standard. Sambil dah siap macam ni senang lah. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Lain macam lah rasa. Itu dia, Benda Napoleon 250. Riding position memang jauh beza lah dengan motor aku. Ini memang rendah, bobber style. Seat dia agak selesa juga. Wih, lembut tu gear. Baik punya. Tapi tak, riding position macam ni, aku dah lama tak ride motor macam ni. Membongkok. Tapi layan juga lah buat. Dia rasa ringan. Ringan sebab aku buat motor berat. Oh, semak.
Tu dia guys, ni owner kita. Yes, Yeah. Baru dapat hari ni. Plate daripada A Perak. Official Perak. from Ipoh Motor pun dari Ipoh. Orang pun dari Ipoh. Yes. Mantap, cuba buat review sikit. Okay, review Review. Kalau nampak kat sini. Kau nampak kat sini dia punya throttle masih lagi tak menarik. Throttle dia kurang menarik tu. Biasa motor baru. Aduh, geram aku. Tapi dekat sini pun ni boleh lah. Tapi ni boleh setting tu. Dia punya apa? Tension dia. Tapi nanti ada setting nanti lah. Kalau kat sini saya motor-motor ni kurang sikit. Tapi ni aku minat lah. Dia punya ni belakang ni. Smart. Ini smart lah. Tapi aku tengok ada orang dia buat yang lipat macam kau. Ya, memang kat sini. Oh. Tapi yang aku minat dari situ, exhaust dia satu sini satu sana. Oh, lah. Ha. Dia tak ni, sebelah-sebelah. Oh, ya dia fokusan. Exhaust dia sebelah sana, sebelah sana. Dia kalau SRV kan dua-dua macam ni kan. Tapi yang ni okey lagi. SRV dia rapat. Tapi warna silver ni memang menarik aku. Pilih silver. Nampak klasik lah. Ha. Dia kalau hitam dengan silver lah lawa. Orange dia terlalu terang. Orange dia terlalu highlight. Tapi tunggu aku beli ni. Lampu apa? Dia punya head cover. Satu. Oh, boleh pasang cover tu eh? Ha. Yang tu lawa bai. Tapi lampu ni boleh setting tu. Untuk ke atas sikit. Kalau dia tembak jalan kan. Oh, ni tu dia adjust. Aku risau dia tembak jalan ni. Kalau tengok meter digital. Didatangi dengan meter digital. Dia datang. Ada TCS control. Cek tekan. Tak reti guys. Tak steady. Macam-macam ada tapi ni. Ni hazard light semua ada. Cantik punya. Yang paling penting helmet free. Helmet silver. Tapi motor tebal sangat lah tayar dia. Ini lagi style. dia style tapi nanti dia makan model. Dia dah makan model. Magat ni kena tambah lah. Kalau tak merecik baik. Itu dia review pendek dari owner. Kalau nak lebih-lebih, tunggu kita orang custom betul. Ya, custom. Lepas tu kita akan ride tahun depan. Dia sama ada seat tukar, ataupun head cover. Dua tu dulu lah. Dua tu dulu baru boleh sembang. Betul. Kereta nak langgar lah. Lepas ni kita review Saga MC3. Saga MC3 tunggu bulan depan. Minggu depan ni tak tahu bila sampai. Okay, lepas tu kita review motor ni pula. Harley Davidson. Kau memang dah bosan tengok motor ni. Tengok guys. Ni Zobo dah tinggi bai. Tinggi bapak lah. Zober baru tukar 13 inci. Baik punya, tengok ni gap. Boleh masuk orang kat bawah ni. Wow, sedap pak. Benda tu. Itu baru. Benda tu. Itu kasih on. Woi, aku tak dah nampak ni. Baru. HFK. Macam Tengok ni. sikit. Ui, dashcam. Kamera. Tepat. Motor Harley pakai dashcam. Harley boleh dashcam lah. Sial. Nampak? Bukan mesti biasa. Oh, ni kamera dia. Tu kamera dia. Style tu. Kasih start sikit. Ni tak on. Alamak. Okay, mari. Lagi isi minyak. Pergi makan-makan. Style juga bila tengok orang buat. So ni brother ni yang bawa Vario yang kita pergi PD, pergi Sungai Congkak tu. Ni dia. So dia sudah upgrade. So tadi aku dah buat kejap motor ni. Motor tu motor tu mana satu. Motor benda tu. Riding position dia agak agresif. Sebab forward control kaki depan. Lepas tu handlebar rendah ke depan juga. So agak agresif lah.
ikut keselesaan masing-masing. Macam aku kalau biasa bawa tinggi. Lawan motor. Okay, sementara dia tengah isi minyak, kita sambung review. Ni seat ni selesa ke? Nampak macam nipis kan, tapi lembut gila aku duduk ni. Tapi untuk perjalanan jauh tak pasti lah. Kena try dulu. Lepas tu fork depan ni, ni lah satu orang yang ramai orang komplain. Ada misai ni, tak tahu lah. Memang design signature dia macam tu. Sebab dia ada dua absorber, satu kat sini, satu kat sini. Ini pun boleh adjust. Ya, isi minyak. Tayar dia depan belakang 18 inci. Harga tayar mungkin dalam 700 macam tu. So kita tengah isi minyak full tank, tengok RM8. Besar betul lubang minyak ni. RM15 ngam-ngam. So di situ RM15 adalah lebih sikit. RM15 full tank, 15-16 macam tu lah. Berapa ringgit kau beli? On the road apa? Harganya on the road 288888 28,000. Bukan 20,800. 20,888. Lepas tu 88. Tengok kedai lah. Macam tu harga dia. So untuk harga 20,000 tu bagi aku okey motor tu. 250cc 250 Benda Napoleon Bob. Sebab dia macam-macam ada lah. Ada ABS, ada kayu yang tersendiri kan. So video ni bukan nak review sangat saja, nak santai-santai tengok motor baru. Ada orang buat kelakar guys. Dia tinggal kunci. Selalu keyless. Tinggal kunci kat motor. Selalu keyless tu. Lalu dia bawa Vario dia keyless. Terus tinggal kunci. Guys, hari kita dah pergi makan. Sekarang ni kita nak pergi jalan-jalan kat bandar 22nd Street. Tu dia. Saja jalan-jalan cek barang. Pokok ada kasut-kasut rare ke. Jom. Ada juga. Okay guys, dah habis keluar bandar. Tadi ada Red Wing Picos, tapi tak ngam saiz. Tak kena. So, kita sampai kat motor. Baik punya motor. Motor ni lagi baik. So, jomlah kita pulang. Thank you guys for watching. Ada apa? Apa? Ni Vespa. Baru pasang carrier. Sebelum ni tak ada. Ini saja 7 katil. Ya. Dengan full rest. Baik full rest ni. Jadi full rest ni style lah. Ya, tekanan tu kan. Semat. Thank you guys for watching. Apa soalan? Boleh tanya. Ucapan owner. Terima kasih yang mana support kerana saya dapat beli motor ni. Yang mana support, jangan lupa subscribe, like and share. Betul. Jom, let's go. You guys.